Kalau ibu pregnant yang bakal melahirkan ada keluar lendir campur darah, perlu pergi hospital ke atau kena tunggu dulu? Ramai sangat yang tanya dan kelas bersalin dengan Dr. Mu. Dr. Mu ada buat satu kelas khas untuk ibu-ibu yang bakal melahirkan ini, iaitu kelas rahsia mudahnya bersalin. Dr. Mu nak sharekan tips macam mana, apa perlu yang korang buat. Nak duduk kat rumah ke nak pergi hospital? Antara tanda-tanda yang kita bakal melahirkan adalah korang keluar show. Show ni adalah tanda yang kita bakal melahirkan, iaitu keluar lendir campur dengan darah. Kalau kita keluar macam ni, adakah kita perlu pergi hospital ataupun tunggu lagi? So dia bergantung. Andai kata kalau waktu keluar lendir campur dengan darah tu, korang ada pecah air ketuban, kena pergi hospital. Kalau waktu keluar lendir campur darah tu, korang rasa macam baby tak aktif, macam tak gerak, rasa macam slow daripada biasa, korang kena pergi hospital. Tetapi kalau korang tak ada pecah air ketuban, korang baby gerak elok, korang boleh tunggu sampai contraction tu lebih kerap. Contraction yang perut keras dan sakit tu makin kerap. So mungkin korang boleh tunggulah 10 minit tu ada 2 kali ke 3 kali ke, baru boleh pergi hospital. Melainkan kalau ada pecah air ketuban dengan baby kurang gerak, iaitu korang kena pergi hospital dengan cepat. Okay, semoga bermanfaat. Nak belajar lebih detail untuk bersalin, jangan lupa daftar kelas rahsia mudahnya bersalin. Korang DM Dr. Mu untuk belajar teknik yang mudah ini. Jumpa dah nanti. Bye-bye. Assalamualaikum.